Bos ni berapa? 97. Duit lah. Nak 50? Nak 50? Okey dah, 100. Kawan bagus. Belen RM3. Okey. 1, 2, 3. RM6. RM6. Dan ni saya buat beli air lah kat Mesin Gedegang. Saya hutang RM49 lah. Saya hutang RM49 lah. Dia hutang 49. Dengan akak 49. So total 49, 98. 98 kita ada RM2. 100. Dia ada RM1. Kenapa ada lebih RM1? tak faham. Peliknya. Macam mana dia boleh dapat RM1? Balance. Macam pun ada ke?